Pemeriksaan dibuat menerusi operasi berseparuh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kedah baru-baru ini membawa kepada penahanan 6 remaja berusia 17 tahun hingga 19 tahun yang disahkan positif dadah. Salah seorang daripadanya merupakan calon peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang mana mereka ditahan di Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS, Bukit Kayu Hitam pada petang Selasa. Pengarah AADK Kedah, Khairul Anwar Ahmad berkata kesemua remaja itu ditahan ketika pulang dari negara jiran selepas bercuti. Hasil ujian seringan air kencing mendapati kesemua remaja itu positif dadah. Siasatan awal menunjukkan mereka dipercayai menghisap rokok berisi ketamin di sebuah pusat hiburan di negara jiran. Calon SPM berkenaan yang berasal dari Bukit Mertajam Pulau Pinang juga mengaku ini merupakan kali kedua dia terlibat dengan penyalahgunaan dadah selepas pengalaman pertama ketika masuk ke negara jiran sebelum ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.